Yang sini pula. Halimatun membeli 6 paket tanah liat dengan harga RM12. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Cikgu Raihan sekiranya beliau ingin beli 45 paket tanah liat? Berapa markah? 3 markah. So, ayat matematiknya. Buatkan dulu penceritaannya. Apa dia bendanya? Tanah liat dengan harganya. Okey, 6 tanah liat harganya ialah RM12. Okey, lepas tu apa soalannya? Sekiranya beli 45 paket tanah liat. So 45 tu ialah tanah liat. Pergilah dekat kawasan tanah liat. Letak dekat bawahnya 45. So soalan ni nak tanya berapa harga sini. Okay, dah kan? Okey, so ada dua cara. Satu dipanggil unitari, satu lagi dipanggil kadaran. Okey. So macam mana? Pilih yang mana? Dua-dua boleh. Tapi cikgu biasakan kamu belajar yang kadaran. Kenapa? Sebab sekolah menengah nanti kamu belajar kadaran. Tak susah pun kadaran ni. Okey. Cara macam mana? Baik. So caranya begini saja. Boleh ikut cikgu? Okey. So, kita nak cari kadar dia. Apa kadar dia? Maksudnya adalah macam mana 6 ni dia berkadar jadi 12. Itu maksudnya kadar. Jadi macam caranya, iaitu kita kena buat reverse, operasi bahagi. Jadi nak dapat harga ni, berapa harga ni? Kat depan kat belakang? Depan. Okey, berapa harga ni ialah kita cari kadaran dulu antara harga dengan tanah liat dan kita darabkanlah yang mana kita nak cari tanah liat. Okey, dah. Macam biasa, kamu kena tahu inilah dapat markah 2 markah ayat matematik. Jadi macam biasa, tahap skor rendah mesti boleh dibahagikan antara ni dengan yang ini. Alamak, tak boleh. Tapi kebanyakannya boleh. Cuma dalam kes ni, dia tak tengok 45 dengan 6. Dia tengok 12 dengan 6 ni. Mesti ada kaitan dia. So, jawapannya ialah CP6. Betul. So, 12 per 6 darab 45. 12 bagi 6, jawapannya 2. So, 2 darab 45. So, jawapannya RM90. Faham? Faham? Okey, so macam mana nak tulis ayat matematiknya ni lain kali? Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Baik. Apa yang tak ada kat sini tadi? Harga. Okey, tulis harga dulu. Dah. Apa yang nak dicari? Apa nak dicari? Saya kena tahu macam mana nak caranya. Harga juga kan? So, harga tu berada di mana? Berada di sebelah dia. Hilang. Berada di sebelah dia. 12. Dah. So, nak dibahagikan, nak dikadarkan dengan siapa? Dengan tanah liat yang ada. Iaitu 12 pasangannya ialah 6. Dan satu lagi mesti darab dengan yang nak dikadarkan 45. Itu saja. Jadi maksud cikgu kalau awak faham. Kalau awak faham lah. Kalau awak faham lah ya. Okay, apa bendanya? Apa bendanya? Kalau nak dicari harga yang hujung sekali ni, mesti tanah liat dia. Faham? Okay, tapi kalau cikgu bagi sini tanah liat, nak cari berapa tanah liat, yang sini confirm harganya pula. Yang kat sini ni adalah kaitan dengan yang dia, yang asal. Ni macam mana dapat 12? Sebab asalnya ialah 12 bagi 6. Ini maksud perkadaran. 6 tu berkadar berapa kali dapat 12.
Jawapannya 2. Maknanya 6 bagi 12 2. So 45 pun kena darab 2 juga. Itu yang 45 darab 2. Jawapannya 90. Okey. Boleh? So pegang tu. Pegang yang cikgu dah ajar. Pegang. Nak cari perkadaran ialah benda yang berlainan. Atas benda lain, bawah benda lain. Cikgu yang mana satu yang kita nak kadarkan? Yang ada nilai lah. Tak boleh tu. Macam ni. Yang ada complete. Yang ni 45 tak ada kawannya. Tak boleh. So complete. Cikgu macam nak tahu 12 bagi 6 ke 6 bagi 12? Kita tadi tahu sikit. Macam mana? So apa yang nak dimasuk kadaran? Maksudnya mestilah yang kita nak cari itu kita kadarkan dengan yang sedia ada. Okay, so dalam kes ni nak cari harga kan? So harga pergi ke tanah liat. Gitu. Boleh faham? Okay, masuk lagi ni tanah liat RN. Okay dah. Cikgu bagi macam ni pula lah. 4, 8. Tekan sini 16. Macam mana kita nak cari dia? Apa yang lengkap? Apa yang lengkap? Ni kan lengkap kan? Betul? Betul? Okey. So nak cari tanah liat tu berapa? Adalah 4/8 darab dengan 16. Kan sama macam ni tadi. Harga ini tanah liat. Ni kalau sini tanah liat, sini harga. Dan cikgu cakap mesti boleh kaitan. 1, 2. So jawapannya sini ialah Jahat betul ni. 8. Gitu je lah. Okey. Tengok lagi. Sampai tengok lagi. Kalau waktu tu tengok lagi dan tengok lagi.